Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ni kita ada projek sikit lah. Okay, jadi untuk pengetahuan lah. Okay, hari ni aku baru ambil motor. Okay, ini dia motor Y16. Okay, AME 4401. Okay, aku baru ambil motor ni dekat Teluk Intan tadi. Kita beli baru lah motor ni. Okay, jadi kita ambil kat orang. Dan ini serba sedikit lah. Kita nak tunjuk dulu part macam mana first time aku ambil motor Y16 ni. Okay, dan untuk motor ni bukan aku yang pakai, tapi anak saudara aku, dia nak guna motor. Jadi aku cari motor dan dapat Y16 ni lah, dengan harga yang agak jackpot juga. Tapi bila harga jackpot, biasalah dia ada kelemahan sikit. Dan kelemahan dia Sorry aku pun jadi blur-blur sebab aku buat video pagi-pagi. Kelemahan dia adalah kawaset dia. Kawaset dia banyak yang renggang-renggang. Dan ini sebab aku baru buka tepi ni tadi. Kau boleh tengok kat sini. Sini renggang, sini renggang. Okay, jadi aku kena alter balik lah. Aku tengok kat sini renggang. Jadi aku kena alter balik untuk kawaset dan betulkan balik. Dan ada sikit kekurangan dengan motor ni. Seat dia tak boleh tutup. Sebab lock dia dah hari tu seat dia sangkut, ownernya cakap. Lepas tu dia dah buka seat lock tu macam mana tak tahu. Aku tukar baru aja. Dan mesin belakang tak ada. Lagi apa lagi, signal tak ada tentang motor ni lah. Okay, brake belakang tak ada. Aku nak kena pakai brake belakang sebab yang bawa adik motor ni bukan aku. Jadi kalau aku bawa tak kisah, tak ada brake belakang. Jadi motor ni kena letak brake belakang balik lah. Dan aku ada dapat barang daripada Tobaki. Ni yang sebelum ni punya. Ikutkan brake belakang one set ni, aku nak masuk dekat Y15. Tapi Y15 kita dah buat open, jadi tak pakai brake belakang. Jadi yang Y15 ni aku akan masuk dekat sini nanti. Okay, dan kita ada request barang daripada Tobaki, cuma barang tu tak sampai lagi. Nanti aku akan review lah. Dan ni adalah forklift pro yang siap turun 4 inci. Okay, dekat motor ni aku dah pakai dah. Okay, dan sebenarnya ini adalah untuk motor ni. Tapi aku akan masuk dulu first untuk sini. Dan nanti kalau sampai forklift pro ada lagi satu daripada Tobaki, baru aku masuk yang dekat sana lah. Yang ini kita pakai forklift biasa. Okay, jadi untuk sekarang aku nak pasang untuk ni lah 3 orang. Dan ada coil plug. Coil plug ni aku dah tukar yang tu. Okay, dan yang ini yang lama punya lah. Sebelum ni pun memang aku dah pakai. Okay, jadi kita buat spek baru tu. Aku try tukar baru lah sebab nak more power bagi aku. Okay, nak pakai yang baru. Dan yang ini yang lama ni aku try masuk kat sini lah. Tengok macam mana nanti. Dan apa lagi tentang motor ni kita tengok ini bahagian tepi. Tengok bahagian inner dia pun memang kusam lah. Inner kusam. Aduh, tak apa, ini nanti kita boleh buat. Dan brake dia pun tengok bengkok sikit. Motornya pernah jatuh. Bukan jatuh accident, dia terlepas macam mana tak tahu. Ini renggang. Nak kena betul balik. Banyak lah nak kena tengok balik. Dan aku dapat memang dah siap footrest. Footrest ni pun mungkin aku akan masuk dekat Y. Dan aku akan pakai standard lah dekat motor ni. Okay, jadi dengan switch arm dia, switch arm CNC. Echo belakang carbon, tapi carbon celup aja ni. Ini dia cover rantai siap ada. Dan absorber dia bagi aku dah bocor lah. Boleh tengok tu memang bocor teruk gila. Okay, jadi ni absorber apa aku tak pasti. Okay, jadi aku akan pakai nanti absorber daripada Tobaki juga. Okay, aku tak pakai ni, aku pakai yang Tobaki punya. Tobaki punya macam ni. Okay, tak ada gas. Dan kemudian untuk fork dia, kau boleh tengok kat sini. Ini adalah fork Tobaki, tapi ini fork lay yang lama lah. Yang model lamanya. Kau boleh tengok tu dah bocor lah. Aku syak owner ni dah pakai lama gila kot fork ni. Okay, dan tak tahulah sama ada berjaga atau tak. Sebab motornya kata bawa pergi kerja. Okay, jadi bila bawa pergi kerja, biasalah kadang tak dan nak berjaga kan. Inilah keadaan motor dia. Tak apa, kita nanti buka cover set. Dan aku ingat aku nak cuci balik lah semua body apa semua lah. Dan kita tengok mana-mana yang kurang tu, kita touch-up dulu bahagian dalam. Dan kita buat lah bahagian luar pula. Okay, jadi itu saja. Tayar depan belakang memang dah botak, nak kena tukar. Banyak kerja ni. Dan dia ada bagi free cover set lah, cover set Doxo. Okay, Doxo ni original motor. Waktu dia beli motor memang dia beli yang Doxo punya. Jadi ada lah cover set original tu. Tapi aku tak pasti sama ada aku nak pakai atau tak, ataupun aku nak pakai je yang cover set ni.
MX King ni. Ni lemon tak silap aku. Lepas tu dia ada bagi inner carbon. Tapi inner carbon ni dia dah kena cat. Kau boleh tengok kat sini. Aku tak pasti sama ada macam mana cara nak buang cat ni. Kalau korang tahu boleh komen-komen dekat bawah macam mana nak buang cat ni, aku pun pening. Kalau boleh buang, boleh pakai lagi inner ni. Nanti kita tengok macam mana. Okay, ni inner dada, inner apa, fairing tengah tu. Tu inner tengah, ini bawahnya. Kena fikir balik macam mana. Lepas tu dia ada bagi eco standard. Eco standard ni tak ada apa masalah. Aku boleh repaint hitam kilat sebenarnya. Yang ni part-part inner standard tu boleh repaint hitam kilat. Okay. Dan yang carbon ni pun boleh pakai sebenarnya. Tengok nanti buat macam mana. Lepas tu dia pakai cover set ni. Cover set ni aku ambil tapi tak ada pakai pun. Aku buat spare ni. Dan ini aku tak pasti. Sekali kot. Okay. Jadi itu saja untuk sekarang. Ui, cover set tu kan masuk dengan rim ni. Oh, full set pink tu. Okay. Jadi itu saja untuk sekarang. Kita tengok bahagian enjin pula. Okay, untuk bahagian enjin, owner cakap full standard lagi. Cuma dia dah buat ECU dan radiator. Radiator dia pakai radiator besar. Okay. Enjin nampak memang tak pernah buka segel ni. Okay. Aku tak pasti lah, tapi rasa macam tak pernah buka enjinnya. Ini dia. Okay. Dan throttle body apa semua pun masih standard. Banyak barang standard lah motor ni. Kita tengok. Aku kadang-kadang baru nak check bila buka ni. Ini dia lah. Tak ada kesan buka apa. Okey kot. Marking ni pun sama lagi, tak pernah buka lagi ni. Head block pun tak pernah angkat. Okey. Jadi untuk kotak angin, dia buka kotak angin. Player PCO. Owner lama. Okey, kita nak kena otter balik lah. Ni bahagian ni. Ini angin lawas terus ni. Aku pun pening. Macam mana nak buat Kena bersih balik dia punya filter. Dan bahagian bawah ni banyak skru yang tak cukup. Jadi aku kena cari skru bagi cukup. Ni tak ada skru. Yang ni ada skru. Hai, pening. Pening kepala. Nak kena buat betul-betul lah. Seat ni nak kena tukar baru. Tengok seat ni asal ni owner cakap berbonggol atas. Dia potong ni. Okay, tak apa, kita buat lagi. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Kuncinya kat dalam. Jadi aku tak boleh nak start, nak tunjuk. Okay, jadi itu saja. Jom kita sambung dengan bahagian apa pula. Kita tengok nanti apa aku buat dengan motor ni. Let's go. Okay geng, jadi untuk sekarang kita dah siap buka. Okay, ini dia inner depan, lampu depan. Okay, kau boleh tengok kat sini inner cover set bersepah-sepah kan. Depan lagi, aduh. Jadi aku dah siap buka semua. Okay, untuk sekarang apa yang aku buat first lah. Okay, first kali aku tengok dia punya coil plug. Dia masih standard Bila masih standard, aku tukar lah pada coil racing lah. Okay, coil plug racing daripada Tawaki. Okay, jadi aku pakai recycle balik yang lama. Masih elok pakai. Okay, pakai je lah. Dan kita boleh tengok daripada sini, radiator dia dah guna radiator besar. Dan hose dia dah tukar hose Semco warna merah. Okay, ni dia. Tapi enjin dia memang kotor betul lah. Jadi kita kena cuci balik. Dan untuk mono aku tak buka lagi. Mono kita tunggu lah barang Tobaki sampai. Jadi untuk tunggu barang Tobaki sampai ni, buat sementara aku kena hold dulu lah untuk projek motor ni. Jadi untuk first, apa yang aku akan buat, aku akan cuci balik body. Dan selepas cuci body, aku akan repaint inner. Aku rasa macam nak repaint inner. Inner ni aku nak buat hitam kilat lah. Aku rasa macam tak bagus lah pakai standard ni. Tapi inner ni ada lubang tembuk. Aku tak tahu ikat apa, kabel tight kot. Jadi tak apa, ini boleh repaint. Okay, kau boleh tengok kat sini inner dia sangat-sangat kusam. Jadi bila macam ni boleh je sebenarnya aku nak wax balik. Tapi aku tak nak wax, aku nak buat hitam kilat terus. Okay, jadi kau boleh tengok bawah-bawah tank dia. Okay, minyak-minyak kena cuci balik ni. Nampak kotor, memang sangat-sangat kotor. Dan ini aku kena jaga tak nak bagi air masuk. Okay, jadi untuk part-part carbon ni aku tak pasti sama ada aku nak pakai ataupun aku nak cari yang standard untuk buat hitam kilat lah. Jadi aku pun tak pasti. Kita kena try alter dulu lah. Macam mana, okey ke tak semua. Kalau aku rasa aku nak pakai, aku pakai lah. Kalau aku rasa aku tak pakai, aku tukar je nanti.
buat hitam kilat. Okay, aku repaint je ni. Lantak carbon pun. Okay, carbon ni carbon water transfer, tak ada apa masalah pun. Okay, jadi untuk ekor belakang aku akan simpan sebab kita ada ekor standard kat sana. Repaint aja hitam kilat. Ini seat lock aku kena buat dulu. Okay, sebelum pasang cover set kena settle dulu lah abang dalam kan. Okay, jadi apa lagi yang menarik tentang motor ni, dia menggunakan ECU UMA. Okay, kat sini M5. Okay, UMA M5, dia ada link pada handphone. Okay, billing. Okay, kat sini. Jadi aku tak pernah pakai ECU UMA, jadi kita try lah. Ini aku tak pasti nak dyno ataupun nak set Vodafone pun boleh sebenarnya, tapi kena bayar RM50 tak silap aku kalau nak upgrade tu. Jadi macam mana aku pun tak tahu, biar je dulu. Jadi untuk bahagian lain, so far ini aku kena buka agak ni sebab nak kena spray juga atas ni. Okay, ni dah kusam, memang betul-betul kusam dah ni. Oi, renggang habis ni. Nak kena betul balik. Kalau tidak memang tak cun lah orang cakap kan. Jadi aku nak buat cun-cun. Untuk cover set mungkin aku akan kekalkan cover set kuning ni, MX King ni. Macam lawa, cuma cover set ni cover set lokal, dia jadi macam renggang. Tak pasti sama ada skru tak cukup, aku rasa skru banyak tak cukup. Jadi kalau aku try water skru, tak tahu lah jadi rapat atau tak. Kita try lah tengok cover set MX King ni boleh pakai atau tak. Kalau tak, aku pakai Doxo ni lah. Okay, Doxo ni original. Cover set pink tu memang biar letak situ lah. Itu nanti kalau nak repair lain buat aja macam mana pun. Okay, jadi untuk bahagian-bahagian lain, aku rasa tak ada apa untuk sekarang. Dan untuk projek motor sana, kita tunggu lah. Nanti akan ada sambungan lagi untuk motor sana. Jadi untuk motor sana kita hold dulu. Kita layan motor dijak. PCO senang nak pergi kedai apa semua. Okay, jadi jom. Banyak sangat jadi aku ni, biasa lah. Benda barang jadi kan, kena jadi lah. Kalau tak jadi kan, jadi apa? Betul? Okay, foot rest pun aku kena buka. Dan sebenarnya hari ni adalah hari terakhir aku kat kampung ni. Jadi aku nak balik KL lah. Sementara sebelum aku balik KL ni, kita cuci body dulu. Dan dah berlelai cover set ni, aku kena susun balik lah. Tak nak semak macam ni, serabut aku. Dengan itu cover set cover set Y, motor Aspire tu. Alamak, hey, pening aku dah segabut sangat lah. Dah semak lah tempat aku ni. Buat kerja pun rasa tak selesa. Nak kena kemas balik. Okay, jadi itu saja untuk kali ni. Terima kasih pada yang menonton. Kita just untuk kali ni part berancai lah, part berancai dan cerita lah tentang motor yang kita baru ambil ni. Okay, jadi motor ni pun Protect Insurance aku tak hidup lagi, baru tukar nama saja. Tak apa, itu sajalah untuk sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih pada yang menonton. Di next part korang akan tengok lah motor ni dah berubah wajah. Kita akan start dah lah untuk restoration untuk motor ni. Okay, jadi jom, itu saja. Jangan lupa like, subscribe. Okay, YouTube channel aku. Assalamualaikum dan bye-bye.